Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan terus kepada anda. Posisi penjaga gol pasukan Harimau Malaya ketika ini dikesan berlakunya sedikit perubahan hasil rombakan yang dilakukan oleh Ketua Jurulatih Peter Klamoski. Pada Khamis, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam sebuah kenyataan mengumumkan senarai 38 pemain yang dipanggil ke kem latihan pusat yang diadakan secara 3 fasa. Beberapa muka baharu dan pemain-pemain muda mendapat tempat dalam senarai awal kali ini. Antaranya Muhammad Abu Khalil, Haikal Danish, Syafizan Arshad serta tonggak tengah Alif Ahmad. Antara posisi yang mencuri tumpuan pada senarai panggilan kali ini adalah di pintu gol Malaysia apabila Peter Klamoski dilihat melakukan pertukaran berbanding ketika aksi pada bulan Mac lalu. Ketika aksi bertemu Nepal pada Mac, Klamoski memanggil 3 penjaga gol hebat, Ahmad Shihan Hazmi, Kalamullah Al-Hafiz dan Haziq Nazli, selain Christian Abad yang berada untuk tujuan pembangunan. Walau bagaimanapun, pada kem latihan kali ini hanya Shihan serta Haziq yang dikekalkan, selain penambahan Rahad Yazli Rahalim dan Sheikh Nasrul Haq dari Terengganu dan Azri Ghani KL City. Manakala nama Kalamullah dan Christian Abad berada di senarai bersedia bersama-sama seorang lagi penjaga gol Penang, Sheikh Izhan, untuk panggilan sekiranya diperlukan. Kem latihan kebangsaan bakal bermula pada 19 Mei ini bagi fasa 1, membabitkan 28 pemain sebelum disertai oleh 8 lagi pemain pada fasa 2 dan Diongkul serta Hector Hevel pada fasa 3. Persediaan rapi dibuat oleh Harimau Malaya menjelang 2 aksi pemanas badan menentang Cape Verde sebelum ujian sebenar dalam perlawanan kelayakan Piala Asia berdepan Vietnam.